Berita melaporkan Anwar Ibrahim kata pendapatan ahli parlimen ni cecah RM40,000 sebulan. So, mereka ni bukan susah pun. Buat-buat susah je. Inilah contoh kenyataan orang yang tidak ada kelayakan menjadi Menteri Kewangan. Saudara dan saudari, hari ini saya nak lecture Anwar Ibrahim tentang kewangan dan juga perakaunan. Pertama sekali, dalam perakaunan, tuntutan perbelanjaan tidak dikira sebagai pendapatan kerana ia adalah bayaran balik untuk pembelanjaan yang telah dikeluarkan. Sebagai contohnya, tuntutan penginapan, perjalanan dan tuntutan tugas rasmi luar negara ni tak dikira sebagai pendapatan bulanan. Mana ada ahli parlimen pergi luar negara setiap bulan? Kedua, allowance yang dikira sebagai pendapatan bulanan adalah allowance tetap yang diterima setiap bulan, iaitu RM25,700. Bagi allowance hadir persidangan, allowance mesyuarat, allowance hidup harian, ini tidak dikira sebagai pendapatan bulanan kerana dia dibayar hanya mengikut kepada takwim dan kehadiran semasa persidangan parlimen saja. Sebagai contoh, penggal pertama 2025, Parlimen hanya bersidang 18 hari, iaitu daripada 3 Februari hingga 6 Mac 2025. Maka tuntutan untuk bulan Januari hingga Mac hanya boleh dibuat 18 hari saja. Jadi jika allowance persidangan RM400 sehari, maka 18 hari bersamaan RM7,200 dan sebulan bersamaan RM2,400. Mana datang RM40,000 ni? Dan ahli parlimen juga wajib mempunyai pejabat untuk diakses oleh rakyat di dalam kawasan parlimennya. Dan sekurang-kurangnya dia kena ada 3 orang pegawai dengan gaji minima RM2,000 seorang. Kalau ahli parlimen tu buat bantuan bakul makanan RM50 kepada 200 rakyat dalam parlimen dia setiap bulan, boleh dah Anwar tolong pergi tekan handphone dia, Sat? Pergi tekan kereta, Sat? Adakah ahli parlimen ni tak perlukan gaji untuk diri dia sendiri? Adakah dia tak ada anak dengan isteri untuk diberi makan ataupun rumah untuk dibayar? Apakah pandangan rakyat Malaysia? Anwar Ibrahim ni dia bijak ataupun tak?